Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat kuih cara yang paling senang, mudah sangat-sangat. Kalau korang beli acuan dia, untuk buat kuih ni paling senang dan sedap. Ni kuih favourite saya bila puasa. So korang kena cuba dan rasa macam mana rasa dia. So dalam dia rasa manis, bergula dan luar dia lembut kebu guys. So korang kena cuba buat ni. Ni gula yang dah dicairkan. Nampak tak? Memang padu guys. Korang kena cuba. So jom kita cuba buat kuih yang paling senang mudah untuk korang buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng tak ketinggalan kita punya video, okay? Okey, mula-mula kita blend daun pandan. Ambil dalam 4 helai macam tu, potong. Dan korang blend lah dalam 2 cawan air macam tu. Okey. Kita nak dapat bau yang original. Tapi tak ada, boleh je pakai perisa pandan dan bau pandan macam tu. So, kita tapiskan air daun pandan ni. So, kita bolehlah blend barang-barang yang kita nak guna. Saya masukkan 1 cawan santan pekat. Okey, boleh guna santan kotak. Masukkan air daun pandan yang kita dah tapis tadi. 1 dan lagi 1 1/2 cawan. Okey. Dan masukkan. Saya masukkan air daun pandan 1 cawan dan lagi 1 1/2 cawan. Dan saya masukkan telur grade A besar. Kalau grade yang kecil, korang masukkanlah 2 biji, okey? Saya masukkan ais vanila 1 sudu makan. Masukkan tepung gandum 2 cawan. Dan masukkan pewarna hijau. Okey, kalau korang tak ada air daun pandan tu, boleh gantikan air biasa dan masukkanlah bau daun pandan. Perasa daun pandan macam itulah. So blendkan dia sampai jadi macam ni. So rehatkan sekejap dalam 5 ke 10 minit macam tu. Saya lupa nak letak garam kasar. Korang boleh letak garam halus dalam 1 sudu kecil. Garam kasar pun boleh, tapi takut dia tak hancur pula. Saya dah blend lama. Saya masukkan 1 sudu. 1 sudu kecil garam. Dan saya blendkan balik. And then ni, saya pilih acuan ni. Korang boleh guna acuan ni macam-macam jenis kuih. Dan kuih yang paling senang untuk buat acuan ni. Tapi korang kena ikutlah saya punya YouTube. Korang boleh tengok saya buat apa dengan acuan ni. So ni petang. Sekejap je guys, korang nak buat kuih cara ni. Sapukan minyak, panaskan dan sapukan minyak untuk elakkan dia melekat. Jangan terlampau dekat dengan api korang. Jauhkan sedikit. Okay, kita letak minyak. Kalau korang nak letak butter pun boleh. Kuih ni memang favourite saya sangat-sangat. So tak sangka memang mudah sangat untuk buat kuih ni. Dah panas, kita masukkan penuh-penuh macam ni. Korang masukkan belah tepi dulu. Sebab tengah api kuat kan. Kita masuk belah tepi dulu. Korang nak mudah, korang pakai jar untuk mudah tuang kat korang punya acuan ni. Untuk acuan ni, kuih dia pelbagai jenis yang korang boleh buat. Yang mudah, senang untuk korang nak hidangkan lah di waktu petang. Terbaik guys, korang kena beli satu benda ni. Okey, dia pun macam bentuk korang boleh ambil. Saya ambil bentuk macam ni lah. So dah masuk semua. Okey, bila korang nampak tepi tu dah nak masak, korang boleh letak gula. Jangan sampai masak pula. Kalau dah masak sangat, nanti korang letak gula, gula dia tak serap kat belah dalam. Okey, letak sikit, semua sikit-sikit. Ni kita guna api yang sedang. Okay? Korang nak panaskan acuan korang pun kena api yang sedang. Jangan kuat. Okey. So kita tutupkan dia. Bagi atas tu masak. Nanti dia berubah semua warna. Dah siap lah.
Okey, nampak tak? So ni dah siap lah, dia dah berubah. Yang tengah tu korang nampak berair tu adalah gula yang dah dicairkan. Okey. Korang ambil lah sudu, congkil lah dia. Jangan risau, dia takkan melekat punya kalau korang dah pakai minyak. So acuan yang saya bagi, resepi yang saya beri ni tak banyak pun. Untuk satu keluarga makan, ngam lah. Dia paling senang untuk korang buat kuih ni tau. So nampak tak, saya keluar daripada acuan dia. Korang tolak lah pelan-pelan macam ni. So saya akan habiskan, jangan risau, yang tengah tu cair ada gula, okay guys. So ni saya yang bakar yang kedua. Setiap kali korang nak bakar, korang sapulah minyak untuk dia mengelakkan daripada melekat gitu. Okey, so ni hasilnya. Kalau korang tak nak gula tu jatuh, masa dah masak tu panas-panas, korang gabungkanlah dia bersama. Untuk gula tu dan gula yang bawah tu melekat. Bila dia melekat, dia tak akan mengalirkan gula jatuh. Macam itulah, dia macam gam lah. So ni saya akan habiskan adunan yang saya dah adun tu semuanya. Tak banyak pun. Tu belum masak. So ni ada 3 yang saya dah ambil dah masak. Saya masukkanlah yang baru. Masukkan gula. Pastikan dia punya mukaan tepi tu dah masak sikit lah. So ni tutup. So korang kenalah ikut pengembangan saya. Nanti kita, kalau korang dah beli acuan yang kuih acuan acar ni, cara ni, cara gula manis atau cara manis ni, korang boleh follow dan korang boleh tahu bermacam kuih untuk korang buat benda ni. Ni favourite saya bulan puasa. Daripada kecil sampai ke besar saya memang suka sangat kuih ni guys. So ambil yang ni panas-panas, korang lekatkan dia macam ni. Nanti dia akan gam lah berdua. Dia akan jadi gam masa panas-panas berkawan tu, korang gamkan dia macam ni. So dia tak akan mengalirkan lah gula. Dia bergam macam tu. So ni hasilnya guys, kuih cara kita, cara manis kita yang mudah. Nampak tak, kita picit dia keluar air, itu adalah gula yang dah dicairkan. So berlemak, rasa pandan, memang mantap guys. Korang kena cuba, okay? Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys. Buatlah kuih yang paling senang di dunia lah guys. Saya selamat mencuba dan sedap sangat guys.